Kita berada di bahagian atas Masjid Besi. Buat tadi Pasar Ramadan Putrajaya. Okey, tadi kita dah pergi Bazar Ramadan. So sekarang kita nak cari spot untuk berbuka puasa. So belakang ni adalah Masjid Besi. Kita akan ke arah sana, ada padang. Okey, geng, jom. Orang dah letak malam-malam ni dah booking kan. Okey, jom kita terus berjalan. Tadi aku dah dapat tempat duduk dekat situ. Ada tempat duduk kosong, kita dah duduk. So sekarang kita nak jalan tinjau-tinjau dekat area depan ni. Apa lagi yang ada kat depan ni. Dengar kalau ikut nampak dia punya plan tadi tu macam ada apa nama? Padang. Kalau ada bawa tikar dah boleh lah duduk-duduk kat padang. Oh, kat situ pun ada gerai juga lah. Ada gerai jualan juga. Okey, Kiblat Walk nama tempat ni, Kiblat Walk. Okey, nama dia Kiblat Walk. So sekarang ni Jabatan Putra. Uish, kita kat mana ni? Oh, kita ni kat sini ni tadi, Masjid Besi. Anda di sini. Okey, kita kat sini. Persiaran perdana. Oh, kita berada kat sini lah, somewhere ada jabatan kat sini. So yang Kiblat Walk yang ni, highway kat bawah tu, highway Pembarisan dari Kuasaan, laluan Boulevard. Okey, so kita tengok kat sini ada jualan gerai pun ada. Oh, dekat sini ada ni lah, ada payung. Tadi yang kita duduk, apa tadi tak ada payung. Hopefully tak hujan. Okey, kat sini ada jualan air. Okey, shawarma pun ada. Nasi ulam, kari pap, Jawa Bites, takoyaki. Oh, cantik. Sini hujan tak bang? Hujan tak? Hari ni mungkin tak apa. Mungkin tak Mendung. Semalam hujan tak? Panas tak? Panas. Tadi panas terik ni tapi nampak berangin. Tapi dia macam nak hujan tu, risau je. Pergi mana tak ikut kita? Okey, jom. Fried chicken. Okey, fried chicken. Sukiya. Oh.
Apa tu bang? Sukiya Ya, Sukiya bang. Oh lama. Campur dalam apa? Dalam mi? Nasi? Nasi ada, Maggi ada. Nasi ada, Maggi ada. Oh. Sedap ni. Alah. Layan. Sikit-sikit. Sikit lagi nak. Abang baru pun nak pandai kira berbuka. Wah, rasa ni dah sampai ke kelongkong tu. Ha. Oh, ini bancos ni Ini kami buat sendiri. Tambah lagi dengan chili oil. Betul. Itu kena Sedap ada. ni. Weh. Cili oil ni jadi Layan ni. rasa dia layan betul. Baik, selamat berniaga. Okey, Terima kasih. Baik. Okey, jom kita terus. Dumpling Taman Sari. Buko ke sini ya. Oh, ingin nak ajak dia dah. Mana? Ada kat sini ada. Wah, ada macam-macam lah tempat jualan kat sini. Jom, tengok. Ini macam barang-barangan craft. Okey, yang belah depan ni dekat sini padang untuk berbuka puasa ni, Anjung Syawal. Oh, okey. Sebelah dia Anjung Syawal. Aku rasa malam ni aku nak explore sini lah. Anjung Syawal ni. Dia panjang tu. Okey. Anjung Syawal. So kat sini padang untuk berbuka. Malangnya tadi kita lupalah nak bawa apa nama tikar. Kalau tak ni kita dah boleh join kat sini ni. Tak ada tikar lah. Padahal ground sheet kat rumah banyak tu. Boleh lupa pula ni nak bawa. Sekarang ni baru pukul 5.40 geng. Ini nanti pukul 7 ni aku rasa ni penuh ni. Tak ada tempat kosong ni. Oh, itu ada pentas pertama. Kita tengok dulu apa ada kat Anjung Syawal ni. Nanti malam ni kita, pas tarawih kita datang ke tengok macam mana. Boleh kot. Jadi kita tengok dulu apa dia. Kalau menarik kita boleh datang balik malam ni. Masuk ke? Boleh masuk. Khatam Al-Quran 3 hari sekali. Oh. Bukan seumur hidup sekali, 3 hari sekali. Tapi disebabkan kejadian dia pengsan tu lah, hari yang dia tak cukup khatam 3 hari. Dan orang datang ucap takziah kepada dia, turun dia sabar dan sebagainya.
Tadi anak mati. Ini kaki dia Festival potong. Ramadan Apa Putrajaya. jawapan Umar bin Zubair? Dia kata alhamdulillah. Allah bagi anggota 4 kerat. Allah Baju-baju semua ada lah geng. Boleh lah malam ni kita pengsannya dia minta kita kaki datang dia. balik. Mana kaki aku? Kemudian dibawa datang anggota kaki dia yang dipotong. Dia cakap dengan kaki dia. Perbadanan Putrajaya. So laluan menuju ke Masjid Besi ni. Sampai sini ada tangga untuk turun lah. Mana boleh turun menuju ke kawasan sebelah Bazar Ramadan. Sama level lah turun. Boleh turun. Dari pandang. Gastro Seni Wilayah Persekutuan. Ini laluan turun ke bawah. Kalau turun tangga tu, kau boleh tuju ke Bazar Ramadan Putrajaya. Banyak di belah sana, semua di belah tangga tadi. Tuju ke arah Bazar Ramadan. Okey. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih.